Lepas tu pergi solat Jumaat dulu di masjid dekat Paracuak ni. Kemudian saya dan Haji Zizan nak pergi cari ni. Oh, buah durian besar ni. Nak pergi cari kedai buah durian yang ada di tepi jalan. Sekarang ni kita singgah di tempat pengumpulan buah durian. Tempat pengumpulan buah-buah durian yang di tanah di sekitar sini. Ini dekat Chumpon dekat Chumpon. Ada banyak gudang macam ni. Gudang yang sangat besar macam ni untuk dia pupur durian. Lepas tu dia ekspor ke China. Ni Ustaz Zizan ni. Dia jual kit? Tak jual? Tak boleh makan kita? Depan tu? Go Small shop? Yeah. Right half, left half, sale for you. Yeah. You not sell How many kilometers here from Half, here? yeah, half, go for half. How many kilometers from here? Here not sale. Here not sale. Sini tak jual. Dia tak jual ni gudang ni. Yes. Durian banyak ni. Dia nak ekspor ke China dah ni. Dia nak jual. Jadi kita nak makan kena beli kedai-kedai tepi jalan kecil-kecil. Kedai kecil-kecil. Apa kita pergi cari kedai kecil ya? Kecil dia pun orang cuti penjalan juga. Tapi tahu tak juga lagi. Ya aku jual tak jual. Durian motong besar tomo. Berapa kilo ni sebutir ni? Berapa kilo? Emang agak sebutir. 5 kilo lebih. Tak makan tak tinggi. Loh. Dah butir tu ni. Makan suti isi gabuh-gabuh dah. Tak mana tawar. Awal. Apa kita cari Dalam lagi? saking ke bunyi-bunyinya. Saking budak. Aku tu. Saking itu kita namanya 150 gitu. Ogi. Koyok siap dah. Buku suti makan. Kata kena koyok. Koyok tak ada bekas, tak ada betul piang. Kita nak cari kedai lain ya.